Hari ni kita nak review iPhone 17 dan iPhone 17 Pro. Dan kita nak tengok apa perbezaan antara dua telefon ni dan mana satu yang patut korang beli. Jom kita tengok. So macam biasa kita start dengan design dia dulu. So ini dia iPhone 17 Pro dan iPhone 17. Dan kalau kau perasan, benda yang paling ketara adalah kamera bump dia. So untuk tahun ni iPhone dia buat design yang macam ni. Aku tak tahu kenapa, maybe diorang nak nampak lebih gempak compare dengan tahun lepas, ataupun diorang sengaja nak buat something lain daripada lain. Tapi inilah design dia untuk Pro dan Pro Max. Dan dia juga kalau kau perasan, nampak tak, dia macam dua tone dekat bawah ni. Kalau kau compare dekat iPhone 17 ni, dia tak ada. Dia basically nampak macam iPhone 16 biasa. Dan kalau aku payung korang side by side pun, dia punya ni pun button placement sama sahaja. Cuma beza dia adalah dia punya belakang ini sahaja. Tapi tu beza antara dua iPhone ni. Apa beza dia dengan tahun lepas? Well, aku boleh katakan benda yang paling beza adalah material yang dipakai untuk buat iPhone ni. iPhone pada tahun lepas dia pakai titanium, tapi tahun ni diorang patah balik pada aluminium. I'm not sure why kenapa diorang nak patah balik pada aluminium, sebab yalah, titanium lebih durable compared dengan aluminium. Dan aku tunjuk korang lah, kalau korang boleh nampak, dah ada cala sikit kat dia punya frame ni. And aku bukan seorang je, like aku pakai dengan cermat, and the office aku pakai dengan cermat. Tapi boleh katakan tahun ni punya iPhone lebih kerap cala compared dengan iPhone yang sebelum ni. Alright, kita move on kepada dia punya specification dan display. Dan bagi aku, kat sini lah benda yang paling menarik. Kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelum ni, iPhone 16 yang base dan iPhone 16 Pro dan Pro Max dan iPhone sebelum tu, dia punya specification tu boleh katakan on paper agak jauh lah. Tapi tahun ni dengan iPhone 17 base dan iPhone 17 Pro, dia agak dekat. Sebagai contoh, diorang pakai skrin yang sama, Super Retina XDR OLED, ada ProMotion 120Hz dan boleh cecah 3000 nits peak brightness. So kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelum ni, bagi aku ni satu benda yang sangat bagus. Sebab macam aku kalau boleh nak yang base iPhone je. Tapi pada iPhone sebelum ni, 16 tu dia tak ada ProMotion 120Hz. So bagi aku agak rasa macam scam lah bila nak beli. Tapi aku tak beli pun. Tapi dengan tahun ni, iPhone 17 base dah ada ProMotion 120Hz. Dan bagi aku, dia satu upgrade yang sangat-sangat dialukan. Tapi bila kita bola performance, obviously Pro ni akan lebih power. So Pro ni dia pakai A19 Pro, manakala ini pakai A19 sahaja. Dan Pro variant pakai 12GB RAM, di mana base model hanya pakai 8GB RAM. Tapi tu semua on paper. Kalau korang pakai harian, bagi aku dua-dua ni lebih kurang je. Tapi iPhone 17 Pro ni dia ada kelebihan di mana dia ada vapor chamber cooling system, di mana korang boleh sustain performance yang tinggi pada jarak yang lebih lama sebab dia ada cooling system yang dalam ni, di mana 17 biasa ni dia tak ada. Tapi aku boleh jamin korang main game ke, tengok YouTube ke, social media ke, pakai dua-dua ni sangat best. Next, kita nak borak pasal kamera dia. So untuk dua-dua iPhone ni sebenarnya diorang pakai kamera yang sama je. Kecuali iPhone 17 Pro ni dia ada satu telephoto lens. So aku dah try dah kamera dia daripada ultra wide sampailah ke main camera. Phone ni bagi aku dua-dua sangat lawa, tapi korang kena ingat yang ada telephoto lens hanya 17 Pro. Dan bagi aku telephoto lens dia pun sangat-sangat lawa. Baik korang ambil gambar pada waktu pagi, kamera semua akan function dengan elok, ataupun pada waktu malam pun bagi aku tak ada masalah. Dia punya noise dia sangat kurang dan color dia still masih kekal seperti biasa. Dan untuk video ada sikit perbezaan di antara dua telefon ni. iPhone 17 biasa hanya boleh shoot 4K pada 60fps. Manakala iPhone 17 Pro boleh shoot 4K 120fps dan dia ada Pro Resolution, di mana dia membolehkan dia shoot dalam D-Log dan HDR. Tapi bagi aku, untuk kualiti dua-dua handphone ni, video dia sangat smooth dan bagi aku sangat cantik. So, habis borak pasal spek, design segala tu, apa pendapat aku tentang produk dua-dua ni? Bagi aku, kalau korang nak satu iPhone, korang nak upgrade daripada iPhone, let's just say dah 3-4 tahun korang pakai iPhone yang lama, bagi aku inilah waktu dia untuk upgrade pada iPhone 17 yang biasa ni. Sebab apa? Sebab skrin dia bagi aku, kalau kita compare dengan tahun lepas dan berapa tahun lepas, tu satu downside yang aku tak boleh nak terima, sebab dia hanya 60fps. Tapi sekarang kan dah akan upgrade pada 120fps. Dan bagi aku performance dia pun dah cukup memuaskan dah bagi aku untuk 99% orang yang pakai iPhone.
Tapi kalau korang yang nak extra power, extra lens, memang confirm lah iPhone 17 Pro ni jadi pilihan utama korang. Tapi kalau kena ingat satu kekurangan pada iPhone 17 series ni, dia pakai aluminium compared dengan titanium pada iPhone Air dan iPhone sebelum ni. So korang kena faham lah, dia tak se-durable compared dengan iPhone yang sebelum ni yang pakai titanium. Tapi tu hanya semua pendapat aku. Apa pendapat korang? Komen kat bawah dan jangan lupa subscribe dan share lah video ni kepada siapa yang suka iPhone, dan kita jumpa di video seterusnya. Ciao.